tak faham betul lah Pika. Pika cerita pasal mak gajah dengan anak gajah tu kan. Yang hari tu Pika cerita. Lepas tu kan ramai lelaki yang trigger. Kenapa Sebabnya Pika rasa tak ada yang aneh-aneh pun yang Pika cerita kat dalam tu. Ada yang komen terpaling sedih, ada yang komen hari ibu ni bukan untuk orang Islam. Lepas tu ada dia komen juga, dia cakap tak ada kaitan pun dengan gajah. Lah, kita cakap pasal ibu. Ibu ni kan kasih sayang dia yang paling agung. Dalam dunia ni kasih sayang seorang ibu adalah yang paling agung. Tak kira lah engkau ibu gajah ke, ibu orang ke. Faham tak? Lepas tu cakap pula dah Pika ni lapar perhatian. Abang, kalau kau tu tak lapar perhatian ke? Kau pergi cari TikTok orang, lepas tu kau komen yang bukan-bukan, terpaling sedih. Lepas tu cakap orang lapar perhatian lah apa. Lapar perhatian tak lapar perhatian, at least kita tunjuk, kita bercakap, bersuara tentang apa yang kita rasa. Kalau awak tak boleh terima, awak terpulanglah. At least saya cakap benda-benda yang positif, benda-benda yang baik. Tak ada pula saya berjoget-joget kalau saya nak lapar perhatian. Lagi satu Encik Beza tu, Encik Beza, awak tahu tak, dalam TikTok ni semua konten. Tak kira lah konten baik ke, konten buruk ke, konten jahat ke, konten terpaling ke, semua tu konten. Bukan semata-mata dengan mak gajah, anak gajah tu konten. Semua tu konten. Kalau awak tengok masuk dalam TikTok tu, everything yang lalu dekat TikTok awak tu semua konten. Kenapa awak tak buat konten? Kenapa awak private je awak punya TikTok tu? Ke memang sengaja nak menyediakan TikTok tu untuk pergi cari perhatian komen yang bukan-bukan dekat TikTok orang? Kalau saya ni buat benda yang bukan-bukan, bolehlah awak komen. Ini apa benda? Terpaling sedih apa? Apa yang terpaling sedihnya? Ke awak yang menyedihkan? Lagi satu. Yang cakap kat Pika tu, hari ibu tu bukan untuk orang Islam tu kan. Hello? Pika cakap ke Pika raikan hari ibu? Kita guna term hari ibu tu sebab hari ibu tu bukan diraikan. Memang dah ditetapkan tarikh tu di seluruh dunia. Jadi kita senang guna title. Hari tu adalah hari ibu. Macam hari guru. Kalau nak meraikan tu terpulang. Macam Pika tak cakap pun Pika meraikan. Hello? Geramlah kita. Kita cakap benda baik pasal kasih sayang seorang ibu. Awak ni kenapa? Awak yang lelaki ni. Hello?